Hai korang semua, sekarang kita berada di Kedah. So korang, segmen kita kali ni kita nak pergi kedai dealer ke dealer. So korang boleh tengok video ni sampai habis. So, let's go. Jom. Kita pun dah sampai dekat mana, Man? Kita dah sampai dekat UEM Kedah, Varsity Mall. Mari lampau semua. Mari. Hampa semua. Jom, hari ni saya nak bawa korang pergi salah satu tempat spot kegemaran pelajar UEM Kedah ni repair kalau phone orang rosak. Jom, saya bawa korang pergi ke tempat dia. Selamat datang ke Utara Gadget Solution. Okey, so korang, mana student UEM nak cari barang spare part phone, nak repair phone, nak cari dekat mana, Man? Korang boleh cari dekat Utara Gadget, dekat Varsity Mall. Wah, so lepas ni kita nak ke mana pula? Jom kita pergi next tempat dia. Jom. Sampai pun. Mana Luqman ni? Lembab betul lah. Tadi ajak ke sini. Panggil Nurin pula lah. Nurin! Ya. Kenapa tu? Kita kat mana sekarang ni? Kita sekarang dekat MH Gadget Empire. Dealer kedua kita di area Chanlon. Wah, jom. Tunggu apa lagi? Masuk lah, jom. Okay, lokasi kita belakang Public Bank Chanlon, sebaris kedai Emas Sun Heng. Buka dari 10 pagi hingga 10 malam. Seronoknya Nurin. Kan, seronok kan? So lepas ni kita nak ke mana pula? Jom kita pergi tempat seterusnya. Okey, jom. Aduh, mana si Fatin ni? Dah lah ni kedai terakhir. Siapa aku nak pair lagi lah. Daniel, mana kau Daniel? Daniel. Apa yang kau panggil aku ni? Ikut kau. Kau asyik busy dengan kamera kau je. Busy lah, skrip lagi, kedai lagi, marketing lagi aku nak kena handle kat JB tu lagi. Dah lah, tak payah buang masa. Kita review kedai ni lah. Review? Jom lah. Jom. Korang, mana-mana yang duduk area Jitra, korang boleh cari nama kedai Nimo Star yang berdekatan dengan Bank Islam Jitra. Korang boleh cari nama kedai tu sebab dia kat Google dia tak berapa tepat sebab kedai ni kedai baru. Kedai ni pun lengkap, dia ada jual phone, dia ada jual aksesori phone, dia ada jual kabel dan paling penting dia ada repair phone. Tapi yang paling korang terkejut adalah technician dia perempuan tau. Rare tau, susah nak jumpa. Tapi yang paling wow, dia ada sijil repair tau. Aduh. Dah lah panas. Mana Luqman ni? Kau di mana Fatin? Tadi location last, second last. Ni kan last. Korang buat apa kat sini? Kita orang dah habis dah review. Nak balik. Tunggu kau apa tadi. Kau pergi mana? Kesal lah info Norman tadi. Aduh, dah habis ni. Dah habis lah. Habis tu macam mana? Apa lagi? So korang, jangan lupa tunggu episod yang seterusnya dengan jelajah kita di negeri Kedah. Bye.